Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Hari ini saya nak kongsikan satu kejadian yang sangat menyentuh hati. Dan pada masa yang sama sangat membuka mata kita semua sebagai pengguna jalan raya. Lihat gambar ini, sebuah ambulan PBSM bertembung dengan sebuah kereta Myvi di persimpangan lampu isyarat. Akibat pelanggaran itu, 4 penunggang motosikal pula dirempuh. Bayangkan mereka keluar rumah untuk mencari rezeki. Ada yang mungkin nak balik jumpa keluarga. Tiba-tiba kemalangan berlaku dalam sekelip mata. Persoalannya, siapa yang salah? Bolehkah ambulan langgar lampu isyarat sesuka hati? Kenapa penunggang motosikal sering jadi mangsa? Tonton sampai habis. Ini bukan sekadar berita, ini teguran untuk kita semua, insya-Allah. Ramai orang fikir kalau ambulan dia bebas buat apa saja. Salah. Ya, ambulan adalah kenderaan kecemasan. Ya, ambulan bawa pesakit, tetapi ambulan tetap wajib memandu dengan berhemah. Siren bukan lesen untuk langgar lampu merah tanpa henti, masuk simpang tanpa pastikan laluan selamat, abaikan keselamatan pengguna jalan lain. Undang-undang jelas menyebut keutamaan diberikan tetapi keselamatan tetap nombor 1. Kalau lampu merah, pemandu ambulan wajib perlahan berhenti jika perlu dan pastikan tiada arah yang bertentangan, ada kenderaan, dan pastikan semua arah selamat. Sebab apa? Sebab nyawa di jalan raya bukan hanya nyawa dalam ambulan sahaja. Sekarang kita tengok pula dari sudut pemandu Myvi. Bila dengar siren ambulan, kita memang wajib beri laluan, tetapi beri laluan bukan bermaksud panik. Bukan terus tekan minyak, bukan terus belok tanpa tengok kiri kanan. Ramai kemalangan berlaku kerana panik, tak sabar nak cepat, fikir aku betul, dia salah. Sedangkan di persimpangan, semua kenderaan perlu lebih berhati-hati. Satu kesilapan kecil boleh sebabkan kemalangan besar. Yang paling menyedihkan dalam kes ini, 4 penunggang motosikal dirempuh. Mereka tak langgar sesiapa-siapa. Mereka tak buat salah, tetapi mereka terima akibat kecuaian orang lain. Inilah realiti penunggang motosikal di Malaysia. Kecil tapi dilindungi besi, sekali kena terus parah. Teguran